Baiklah, cuba kamu gunakan gasing. Profesor? Episod 1. Berjuang untuk impian ayah. Saksikan. Para penonton, pusingan air Spin Fighter kini bermula. Peserta yang muncul malam ini adalah Zack dan Aaron. Mari. Sedia, mula. Spin Fighter, dilancarkan. Spin Fighter, dilancarkan. Teruskan! Musnahkannya! Ayo! Dan pemenangnya ialah Zack. Ayah. Ryan, masuklah. Ayah, perlukah ayah pergi? Masanya dah tiba. Tapi, saya tak nak ayah pergi. Ayah akan jadi pembantu kepada Profesor nanti. Dia adalah orang yang mencipta Spin Fighter. Apa kata ayah ambilkan tanda tangan dia untuk kamu? Betul ke ni? Tapi ayah... Ryan, ayah nak bagi tahu. Ayah akan bagi kamu energy spinner yang ayah gunakan dalam pertandingan 15 tahun yang lalu. Energy spinner? Inilah yang ayah buat waktu tu. Digunakan dalam pertandingan Spin Fighter Energy Spinner. Sky Flame! Sky Flame? Ini memang hebatlah. Tapi, kalau ayah bagi saya, mesti ayah takkan boleh lancarkan Spin Fighter. Ayah sebenarnya dah tak ada Spin Fighter. Dan ayah rasa sangat menyesal masa tu. Ayah akan bagi kamu energy spinner ni. Jaganya baik-baik ya. Sekarang ni ayah lagi rasa gembira menjadi seorang penyelidik Spin Fighter. Jadi dapatlah ayah hasilkan lebih banyak Spin Fighter. Penyesalan terbesar bagi ayah. Ayah pernah cakap masa dia kalah dalam kejuaraan Spin Masters, Spin Fighternya hilang. Juara? Ini mesti satu penyelesaian yang terbesar bagi ayah. Ayah! Ayah! Saya dah buat keputusan. Saya akan daftar pertandingan Spin Fighters dan gunakan Sky Flame untuk menang kejuaraan untuk ayah. Juara? Kamu tak payahlah susah-susah. Ayah! Nampak sangat ayah masih tak boleh lupakannya. Maknanya, dah tentulah pertandingan tu penting kan? Ryan, kamu jangan rasa risau. Ingat je, perkara yang paling penting ialah Spin Fighter kamu tu. Spin Fighter saya? Ayah akan baginya satu pada kamu. Dengan tu kamu akan rasa keseronokan dalam pertandingan. Ryan, kalau kamu nak jadi pemain terbaik, masih ada masa sampai tahun depan. Pergi dulu. Tahun depan? Kenapa tahun depan? Saya akan daftar sekarang juga. Lagi cepat nak jadi juara.
Spin Fighter, daftar! Dah jumpalah. Daftar. Biar betul. Cuma terima pendaftaran di tapak. Tarikh akhir adalah hari ini. Patutlah ayah cakap sampai tahun depan. Mana kesal saya? Beg saya lah. Alah, dia terlambat. Ayah, saya kena cepat. Kat sini tempatnya. Maafkan saya. Nak cepat ni. Ini Spin Fighter jenis Jojo berumur 10 tahun. Dia telah memenangi 3 kejuaraan dalam pertandingan Spin Fighter. Kini, pertandingan Spin Fighter tahunan telah pun kembali semula. Agaknya, adakah peserta yang boleh mengalahkan kedudukan dominan Jojo? 10 tahun? 3 kali juara? Rasanya mulai tahun ni juara tu akan jadi milik saya pula. Sayalah juara! Bukan salah saya. Tak mengapa. Sikit lagi. Saya hampir terkantoi. Akhirnya saya berjaya daftar juga. Masa untuk mulakan permainan. Berhenti. Sila tunggu giliran kamu di sana. Apa dia? Masih kena tunggu ke? Baiklah. Tak tahu peraturan ke? Peraturan apa maksud awak? Kena daftar dulu, kemudian ambil ujian. Hanya yang lulus boleh sertai pertandingan. Oh, macam tu rupanya. Ujian dah selesai. Peserta atas pentas sila turun. Kamu semua naik dan mulakan ujian. Ujian dimulakan. Ini adalah tahap pertama ujian. Sila gunakan energy spinner untuk mengecas Spin Fighter. Macam tu senang je. Bagus. Peserta tahun ini mempunyai potensi yang besar. Kamu rasa macam mana? Tahap pertama, ujian dah pun tamat. Baiklah. Berhenti. Masih tak ada yang meletup ke? Semua peserta bersedia untuk mengambil ujian pusingan kedua. Nak kena tembak gasing tu pula ke? Benda mudah je tu. Sila pejamkan Tak mata. ada masalah lah. Kemudian berpusing. Dah tentulah gasing akan berpusing. Bukan gasing berpusing, tapi anda. Apa? Masa dah tamat. Boleh buka mata anda. Sila ambil perhatian. Peserta masih ada satu lagi Bagilah ujian. saya rehat dulu. Ujian pelik apa pula lepas ni? Sila timbak gasing yang berada di bahagian tengah.
Itu je ke? Senang je rupanya. Saya takkan cakap apa-apa lagi. Dalam kiraan 15, 14, 13. Kenapa tak bagi saya masa nak bersedia langsung? 12, 11. Memang sayalah juaranya. Sekarang berundur. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ha? 6 mata? Peserta yang dah selesai ujian, sila tunggu keputusannya di sana. Budak bernama Harry tu memang patut diberi perhatian. Prof, budak dengan beg galas tu macam dah biasa tengoklah. Oh, iya ke? Para pemain, pendaftaran untuk pertandingan Spin Fighters dah pun selesai dijalankan. Dan seramai 126 peserta dah pun lulus ujian asas. Irfan, Harry dan juga Ryan sila ke depan. Seterusnya, Persatuan Spin Fighters berikan ni pada peserta. Spin Fighter lengkap bersama Energy Spinner. Spin Fighter dan Energy Spinner telah pun disediakan dalam keadaan optimum terlebih dahulu. Silakan ambil Spin Fighter kamu. Wah, akhirnya saya dapat Spin Fighter saya. Wah. Hai gasing kecil, saya suka awak sejak kali pertama nampak. Sini. Nama saya Ryan, nama awak siapa? Hello, nama saya Spin Fighter atau Sonic Matrix. Sonic Matrix, gembira berjumpa awak. Lepas pilih Energy Spinner dan Spin Fighter, saya akan bantu kamu log masuk ke sistem pertarungan. Log masuk ke sistem pertarungan? Betul tu, awak dah pilih saya. Energy Spinner saya ialah Blue Dragon. Lepas masuk ke sistem, awak dah boleh bawa kami untuk sertai pertandingan. Tunggu dulu. Ada masalah? Saya tak perlukan energy spinner Maksud ni. kamu? Saya ada energy spinner saya sendiri. Tapi kalau tak diselaraskan oleh Persatuan Spin Fighter... Sudahlah Ryan, berhentilah bergurau. Blue Dragon ialah energy spinner yang saya dah sesuaikan dengan keadaan. Kenapa awak nak menolaknya? Tak, saya mesti gunakan Sky Flame. Kalau tak ada gunanya saya sertai pertandingan ni. Apa maksud awak ni? Blue Dragon dah dioptimum dengan teliti oleh persatuan. Ia sangat sesuai untuk awak, Ryan. Tunggulah sampai awak menjadi pemain terhebat nanti. Lagipun, masih belum terlambat lagi untuk awak pertimbangkan penggunaan energy spinner awak sendiri. Betul tu. Baik kamu gunakan energy spinner yang disediakan oleh persatuan je. Tak, saya mesti gunakan Sky Flame ni. Tapi, semuanya gunakan energy spinner yang disediakan. Saya mesti gunakan Sky Flame ni untuk menjadi juara. Awak nak jadi juara? Kalau nak jadi juara, cuba ikut peraturan. Bukan tak nak, tapi saya ada alasan lain. Alasan? Dah banyak kali jumpa orang yang macam awak. Saya tahu yang awak saja-saja datang pertandingan ni. Dahlah tak ada hormat langsung dengan peraturan. Lepas tu banyak pula alasan. Jangan percaya. Apa dia cakap tu tak betul. Saya betul-betul ada alasan lain. Dengan sikap macam ni, awak tak layak jadi pemain. Ini kan pula juara. Apa dia? Awak kata kalau gunakan Sky Flame awak tu boleh jadi juara kan? Baiklah, biar saya gunakan Blue Seal dari persatuan ni untuk buktikannya supaya awak sedar. Baiklah. Sky Flame mesti menarik ni. Akhirnya saya boleh cuba juga Sky Flame. Itulah dia Harry. Saya nak tengok kekuatan dia sebelum pertandingan. Tak adalah saya terkejut sangat nanti. Harry? Master Spin Fighter tu ke? Betul tu. Harry memang macam ni. Bila cakap tentang Spin Fighter, dia selalu akan jadi serius. Okey Ryan, awak bersedia ya? Baiklah. Saya terangkan peraturannya. Kita akan bertarung 3 pusingan. Awak guna Sky Flame, saya guna Blue Seal. Hentikan gasing lawan atau jatuhkannya. Gasing yang melantungkan lawan keluar dari arena, dia akan menang. Baiklah. Permainan bermula sekarang.
Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Ayo, Sonic Matrix! Sonic Matrix saya memang hebat. Dia melantar semula. Macam mana ni boleh berlaku? Tenaga saya masih lagi tak cukup. Saya dah kumpulkannya, tapi masa energy spinner dihidupkan, terdapat tenaga yang kuat. Tapi ia menghilang dengan cepat. Dan waktu tu juga, banyak tenaga saya terbuang. Ianya masih banyak kekurangan. Awak nak tahu tak? Tahu apa? Sky Knight sebenarnya Spin Fighter ketangkasan jarak dekat. Selagi awak menyerangnya, selagi tu dia akan terus menindas sampai lawannya keluar. Habis macam mana ni? Jangan risau. Saya pun gasing jenis jarak dekat. Saya tahu macam mana cara serangannya. Baiklah, serangnya lagi. Jangan bagi dia peluang menyerang dulu. Baiklah. Alamak, saya tercampak lagi. Betul ke? Saya masih tak cukup kuat. Tak. Kekuatan Sonic Matrix setanding dengan Firestorm. Tapi, nampaknya tahap kekuatan gasing dan energy spinner awak terlalu lemah. Cepat, Ryan. Tumpukan perhatian pada pertarungan. Apa? Nasib baik. Saya dah hampir nak terkeluar. Awak nampak tak? Inilah hasil dari sikap keras kepala awak. Tak peduli tentang keserasian mereka. Masih bermimpi nak menang ke? Awak terlalu memandang rendah pada pertandingan ni. Saya tak patut guna Sky Flame ke? Saya dah buat keputusan. Saya nak pergi daftar pertandingan tu. Dan gunakan Sky Flame ayah ni untuk jadi juara. Tapi saya dah janjinya dengan ayah. Hey Ryan, awak masih lagi anggap pertarungan Spin Fighter ni satu permainan yang mudah ke? Awak masih fikir yang awak boleh menang dengan senjata yang awak bawa sendiri? Ryan, kalau awak berkeras nak guna Sky Flame, perkara macam ni ke sebenarnya yang awak nak? Saya... Baiklah, cuba kamu gunakan gasing. Profesor? Itu Profesor lah. Macam tak percaya. Memang betul cakap Harry itu. Spin Fighter ni bukanlah satu permainan yang mudah. Kalau nak orang yakin pendirian kamu, kena belajar sesuaikan diri. Kalau kamu nak gunakan Sky Flame kamu kenalah gantikannya dengan Sonic Matrix. Macam ni tak boleh ke? Hey Ryan, saya boleh tunjukkan pada awak kekuatan Sky Flame. Betul ke? Saya rasa awak boleh percayakannya. Saya dapat rasa yang ia ada hubungan sangat istimewa dengan Sky Flame. Kamu kenalah percaya dengan Spin Fighter kamu. Dan ingat, perkara yang paling penting sekali ialah rakan gasing kamu. Rakan gasing saya? Ingat ya, perkara paling penting ialah rakan gasing kamu. Saya faham, Profesor. Saya akan hargai setiap rakan gasing saya. Budak degil yang tak hormat peraturan macam tu tak layak langsung nak jadi pemain Spin Fighter. Tapi kenapa Profesor percayakan orang macam dia? Ini tak boleh jadi. Harry, serahkannya pada saya. Kita mesti boleh kalahkan dia. Ya. Spin Fighter, jom kita serang. Marilah, saya dah sedia, Ryan. Permainan bermula. Semangat saya sekarang semakin membara. Spin Fighter, dilancarkan! Spin Fighter, dilancarkan! Hei si hebat, siapa nama awak? Panggil saya Firestorm.
Pertandingan pertama, Ryan dan Harry terganggu. Dengan satu pengumuman yang mengejutkan, mereka menyuruh peserta berkumpul di Dewan Pendaftaran. Di Dewan Pendaftaran, Ryan akhirnya beritahu kenapa dia bersungguh-sungguh nak daftarkan Firestorm dan Skyflame, iaitu untuk menjadi juara demi untuk ayahnya. Untuk tingkatkan kemahiran Spin Fighters-nya, Ryan pergi ke Spin Avenue. Siapakah orang yang Ryan akan jumpa di Spin Avenue dan apa pula yang akan berlaku di sana? Jangan lupa tonton episod kedua. Spin Fighter.